Narsis bertopeng dakwah bila agama jadi alat ego. Cuba tengok filem Bida'ah. Sebelum tu kalau korang belum follow, klik link follow untuk dapatkan banyak informasi yang menarik. Ramai orang ingat narsisis tu hanya orang yang suka diri, suka dipuja, suka diagungkan, suka bergambar. Tapi tahu tak, ada satu jenis narsisis yang lebih sukar dikenali, iaitu narsis spiritual. Itu narsis bersopengkan dakwah. Kalau korang tengok cerita Bida'ah tu macam tu lah. Nampak alim, nampak suci, nampak seperti berdakwah kerana Allah. Tapi sebenarnya semua tu adalah untuk naikkan imej dia je, untuk dipuja, untuk dikagumi, untuk mengawal, untuk duit. Bukan lillahi ta'ala. Kan? Untuk diri dia. Narsis macam ni pandai gunakan ayat agama. Tapi bila ada orang tegur, dia akan cakap, awak ni siapa nak nasihat saya? Ilmu tak cukup lagi. Sekadar ilmu yang setitik nak bandingkan dengan lautan yang luas. Tak kenal Allah. Dia tak boleh ditegur sebab dia rasa dia wakil Tuhan. Aku pernah bercakap dengan Nabi Muhammad. Macam tu sekali ya. Dia tak jerit. Tapi dia sindir. Dia buat orang rasa macam berdosa bila tak ikut cakap dia. Dia cakap, saya nasihat kerana saya sayang. Awak tak kenal lagi siapa Allah tu. Tapi sebenarnya, dia nak kawal je. Dia nak kawal korang. Bila korang bergantung dan tunduk atas nama agama. Bezanya orang yang ikhlas nak berdakwah ni, bila orang puji dia, dia tak ada nak macam bangga-bangga, dia takut sebenarnya. Tapi narsis yang bertopengkan dakwah ni, bila dia puji, dia senyum puas. Macam tu. Hatinya berbunga, egonya membesar. Kan? Di sebalik jubah dan hadis. Hati-hati, bukan semua orang yang bawa agama tu bersih hati dia. Sebab tu dah banyak ajaran sesat sekarang ni. Dan ada yang guna agama untuk tutup penyakit jiwa. Dan yang paling bahaya, dia sendiri tak sedar dia tu dah jauh daripada Tuhan. Saya penulis buku Buka Topeng Narsis dan ada klip video istimewa iaitu perjalanan menjadi super empas. Klik link bio.